2 hari selepas berkelah suami isteri, pelakon Fatah Amir dan Amira Othman kini terbang menikmati bulan madu di sebuah lokasi yang masih dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Perkara itu dikongsikan Fatah atau nama sebenarnya Abdul Fattah Muhammad Amin yang memaknai gambar berpegangan tangan dengan suri hatinya itu sambil meletakkan emoji pesawat dan lambang hati rona biru dalam laman sosial. Tanpa sebarang caption, kegembiraan wajah penyanyi itu sudah jelas menunjukkan momen membahagiakan yang bakal ditempuhi mereka selepas ini. Menguatkan andaian pasangan itu menikmati percutian keluar negara apabila gambar berkenaan dirakamkan di lapangan terbang dan dibuat naik pada pagi tadi. Selepas majlis ijab kabul disempurnakan di sebuah hotel di Sepang pada 14 September lalu, Fatah dan Amira mengakui akan berbulan madu sambil bekerja. Malah difahamkan pasangan terbabit dijadualkan ke beberapa destinasi namun tidak diperincikan semasa wawancara bersama media. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menitipkan doa serta ucapan agar pengantin baharu itu selamat sampai ke destinasi.